Rumahan ni dia macam ada lorong-lorong rumah. Macam lorong 1, lorong 2, lorong 3. Satu persatu lorong ni dia masuk. Untuk tengoklah kok ada rumah yang nak disewakan. Sampai lorong ke berapa entah dia pun tak ingat. 5 atau 6 macam tu lah dia bagi tahu lah. Dia masuk. Kadang-kadang ada rasa pelik. Bila dia balik kerja lambat, dekat salah satu bilik yang ada kat dalam rumah tu, dia ada dengar macam bunyi orang kemas, orang menyapu. Dia nampak ada satu bulatan warna hitam. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Dan aku harap macam biasa guys, please stay tune sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan jangan lupa guys, pada yang belum lagi subscribe, bantu support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification ataupun button loceng yang korang boleh nampak dekat situ lah. Dan diingatkan guys, kepada korang yang baru mengenali, aku nak bagi tahu disclaimer sikit, penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. So guys, apa-apa pun guys, aku nak minta maaf juga terlebih dahulu sekiranya sepanjang penceritaan yang korang tengah tengok ni, kalau ada salah silap, ada bunyi bising ke, atau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas yang membuatkan korang tak selesa, aku mohon maaf banyak-banyak. Dan aku akan cuba perbaikilah setiap kesilapan itu dari semasa ke semasa untuk korang yang sudi menonton Faiz Cerita. Kisah seram ni dikongsi dari seorang yang dikenali dengan nama Hamzah, bukan nama sebenar. Apa yang Hamzah ni kongsikan, pengalaman seram yang dia lalui ini terjadi sewaktu dia menyewa dekat satu rumah ni, yang dimana dekat rumah ni rupanya ada sejarah hitam yang pernah berlaku. Dan waktu dia menyewa duduk kat rumah ni, dia tak tahu menahu langsung sebab owner rumah tu tak ceritakan hal yang sebenar. Dan juga kisah seram Hamzah ni mungkin tidak begitu panjang guys, kerana dia duduk dekat rumah ni tak lama. Macam mana dia boleh menyewa dekat rumah tu? Pada masa tu guys, Hamzah ni dia ada dapat satu kerja baru, dan lokasi tempat kerja tu dekat sekitar Selangor. Dia pun carilah rumah dekat sekitar Selangor ni sebab yalah nak memudahkan dia untuk pergi kat tempat kerja tu. Dalam proses dia mencari rumah sewa untuk dia duduk ni, bermacam-macam rumah dia jumpa. Ada yang mahal, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa. Dan kata Hamzah waktu tu dia taklah memilih, dia cuma nak cari yang kena dengan harga, dengan bajet dia lah. Cari, dia ada pergi dekat mana entah, ada satu perumahan ni lah. Dan perumahan ni dia macam ada lorong-lorong rumah. Macam lorong 1, lorong 2, lorong 3. Satu persatu lorong ni dia masuk. Untuk tengoklah kok ada rumah yang nak disewakan. Sampai lorong ke berapa entah dia pun tak ingat. 5 atau 6 macam tu lah dia bagi tahu lah. Dia masuk. Lepas tu dia akan lalu sampai hujung. Dan bila dia sampai dekat lorong tu, dekat lane tu, kat hujung tu memang ada rumah kosong. Memang ditulis kat situ untuk disewakan. Dia pun tengok kat dalam rumah tu tak adalah lawa sangat guys. Memang nampak macam rumah yang dah lama orang tak duduk. Tapi kata Hamzah dia tak kisah. Yang penting harga murah. Dia pun call owner rumah tu sebab ada nombor kat situ kan. Dia call dan yelah owner tu bagi tahu dia berapa harga rumah, apa semua, dia punya proses semua macam mana. Hamzah pun bersetuju. Yang penting harga memang murah, dia kata. Lagi murah daripada yang ada dekat pasaran. Tak dinafikan, Hamzah beritahu waktu dia nampak rumah tu memanglah keadaan suasana nampak macam sedikit suram. Tapi dia tak kisah pun. Dia pun bersetujulah nak pindah masuk dekat rumah tu. Waktu dia nak pindah masuk, owner rumah datang jumpa dia. Owner rumah tu ada berpesan dekat Hamzah. Dia cuma beritahu dekat Hamzah yang Hamzah masih ingat, awak duduk kat rumah ni, tingkap-tingkap, apa semua pintu awak tutup kapak-kapak tau. Jangan biarkan buka, sama ada awak ada kat rumah ke ataupun awak tak ada, awak kena pastikan tutup lah. Hamzah pun dia tak ada apa-apa masalah. Dia pun faham lah, dia pun cakap baiklah. Nanti yelah saya tahulah macam mana nak jaga, nanti saya tutup lah apa yang patut. Dalam pemikiran dia, owner suruh dia berhati-hati lah. Yelah takut ada orang masuk rumah ke apa ke. Dalam 2-3 hari Hamzah duduk dekat rumah tu, dia bagi tahu keadaan memang okey. Semuanya tenang dan tak ada apa-apa pun. Cuma dia kadang-kadang ada rasa pelik. Bila dia balik kerja lambat, dekat salah satu bilik yang ada kat dalam rumah tu, dia ada dengar macam bunyi orang kemas, orang menyapu. Padahal bilik tu kosong guys. Dekat dalam rumah tu ada 3 bilik. Hamzah duduk satu bilik je, lagi 2 bilik kosong.
Hamzah bila dengar bunyi macam tu, dia tengok kosong, dia pun berfikiran baik-baik je lah. Mungkin dia salah dengar, yelah dah balik kerja lambat, mungkin penat ke apa ke. Ada satu malam tu pula, Hamzah ingat lagi, dia duduk dekat ruang tamu tengah tengok TV, dan dia ada dengar macam ada orang tengah bercakap tau, bising-bising dekat salah satu bilik yang ada kat dalam rumah tu. Katanya kalau tak silap, bilik yang dia dengar bunyi orang berkemas tu lah. Memang dengar jelas lah masa tu. Dia tak puas hati, dia nak pastikan. Dia pausekan TV. Bila dia pause, dia dengar, senyap pula. Hamzah pun abaikan, dia pun sambung tengok TV. Dan apa yang dia rasa masa tu, mungkin rumah sebelah kot. Selepas setengah jam macam tu, Hamzah bagi tahu dia nak masuk bilik nak tidur. Dia pun tutup TV guys. Bila dia bangun daripada kursi nak masuk ke dalam bilik, dia dengar ada bunyi orang panggil tau, dekat depan rumah. Memang panggil nama dia, Hamzah, Hamzah. Dia macam, siapa pula yang panggil ni? Waktu tu dah memang tengah malam guys. Jadi tak apalah, dia pun pergi dekat pintu, selak langsir. Sebab dekat pintu utama dia tu, dia sliding door, ada langsir. Dia pun selak langsir, tengok ada sesiapa guys. Waktu tengok tu gelap je. Kat depan tu memang tak ada orang pun. Tapi dia pelik, habis tadi yang panggil dia tadi siapa pula? Dia pun tutup langsir. Dia pun macam, yalah, dia pun tergemam kejap lah, sebab benda tu dengar jelas. Lagipun dia tengok dah tengah malam ni, lantak lah. Dia tak nak fikir lagi yang buruk-buruk, terus masuk dalam bilik. Lepas beberapa hari kemudian, Hamzah perasan setiap kali lepas maghrib guys, rumah tu ada naik satu bau tau, bau pelik. Nak cakap wangi memang tak wangi, memang busuk. Tapi dia nak kategorikan tu bau apa pun tak tahu. Bau bangkai ke, bau sampah ke, apa ke, dia tak tahu. Tapi bau tu memang bau yang kurang menyenangkan. Bau tu menyengat sangat guys. Lepas maghrib memang kuat. Hamzah pun dia carilah punca bau tu datang dekat mana. Satu rumah dia cari, sampai luar rumah dia cek apa semua, tapi dia tak jumpa lah. Waktu dia tengah periksa kat dalam rumah tu, nak tengok mana datangnya bau tu, tak ada apa-apa pun. Tapi besoknya tu dia bagi tahu dia nak kemas rumah, nyapu apa semualah satu rumah tu. Mana tahu waktu dia sapu-sapu tu terjumpa pula punca bau tu. Sebab waktu dia tengok tu macam dah malam, mungkin dia tak perasan kan. Okay, so dia pun kemas lah. Kemas, masuklah daripada bilik tidur dia ke bilik nombor 2, ke bilik nombor 3. Dekat bilik nombor 3 ni guys, waktu dia nak kemas je dekat bilik tu, dia buka je pintu bilik, memang dia tergamam, terkejut. Sebab dekat lantai dalam bilik tu, dia nampak ada satu bulatan warna hitam. Lepas tu dekat tengah-tengah dia tu macam ada beberapa batang lilin tau. Tapi lilin tu terjatuh-jatuh lah, bersipah. Dan dekat dalam bilik tu juga ada satu laci. Hamzah buka laci tu, dia tengok kat situ ada satu bekas kecil yang dibaluti dengan kain kuning. Hamzah dia tak buka sebab dia rasa tak sedap. Dia cuma ambil bekas yang dia nampak tu, dia masukkan dalam tong sampah dan dia buang dekat luar rumah. Malam tu guys, Hamzah bagi tahu memang dia tak dapat lupa kan guys. Tak ingat pukul berapa, tapi dengar bunyi dekat tingkap dapur tau, kuat lama. Dan Hamzah jenguk dekat tingkap tu, macam jenguk kan, siapa ni yang ketuk tingkap dapur tu. Tak ada orang guys. Tapi waktu depan tu memang dengar lah bunyi tu. Dia ingat kan bunyi rumah orang ke? Memang tak. Walaupun dah real macam tu, dia nak memastikan, dia memberanikan diri, dia buka lampu dapur guys. Bila dia buka lampu dapur, hilang bunyi dekat tingkap tu, bunyi tok-tok-tok tu. Tapi dekat situ ada langsir tau, langsir tingkap dapur lah. Masa dia buka je lampu tu, langsir tu terus bergoyang. Tak ada angin pun masa tu. Hamzah dah dapat detect ini dah lain macam. Tapi yelah, dia tak nak ikutkan sangat. Dia cuba nak melawan perasaan tu, melawan keadaan tu. Jadi dia pun abaikan lah. Antara gangguan yang teruk yang pernah jadi, Hamzah beritahu waktu tu dia tengah tidur. Tengah-tengah dia tidur, dia terjaga. Bukan sebab mimpi buruk ke apa, tapi dia ada dengar orang mendengus dekat dalam bilik dia. Yang bunyi tu memang kuat kan, macam
Macam tak tahulah, mendengus lah macam tu lah kot, kuat sangat, membuatkan dia jagalah. Hamzah pun buka mata guys, sebab dia dengar bunyi tu pelik sangat. Terus dia nampak ada satu sosok tinggi, rambut panjang warna hitam, tengah berdiri depan katil dia guys. Dia terus terkejut, tak mampu nak buat apa, tak boleh nak bergerak, dia diam je. Tapi mulut dia, nasib baik dia bagi tahu dia dapatlah baca surah ayat kursi. Bila dia baca je, benda dia nampak tu hilang terus. Dan waktu dia baca tu memang dia baca sekuat hati, boleh dikatakan satu rumah boleh dengar. Lepas benda tu berlaku kan, Hamzah terus tak nak tidur balik. Dia tahan je mata dia, tapi tak boleh nak buat apa, dah ngantuk sangat, tidur juga. Bila dia bangun daripada tidur, paginya besok tu, dia nampak dekat dalam bilik dia ni, dekat lantai bilik dia ni, dekat sekeliling katil dia macam ada abu warna hitam dekat sekeliling katil dia tu. Waktu tu dia bagi tahu memang dia nak pindah lah, sebab dia tak nak ada berlakunya lagi kejadian yang menakutkan guys, mungkin lagi teruk. Tapi dia 50-50, sebab dia kata dia sayangkan deposit, sebab dia baru je duduk kat rumah tu. Nak tak nak dia bagi tahu fikirkan deposit, dia pun tak apalah, semualah duduk kat rumah tu. Ada sekali tu, waktu tu dia baru balik daripada kerja, masa tu malam tau. Selang 2 buah rumah, ada seorang makcik ni. Makcik ni kita panggil Makcik Siti lah, bukan nama sebenar. Makcik Siti ni, bila dia nampak Hamzah ni balik kerja, dia panggil Hamzah ni, Dek, sini dek, sini. Hamzah pun datang lah. Ya, makcik ada apa? Minta maaf, nama makcik Makcik Siti. Awak? Saya Hamzah. Oh Hamzah awak duduk kat rumah ni ke? Hamzah tu pun cakap dengan makcik tu, makcik, saya dah nak hampir 2 minggu dah duduk kat rumah tu. Makcik Siti ni sebenarnya macam tak nak bagi tahu kat Hamzah, tapi reaksi muka dia macam kalau tak bagi tahu macam sebersalah pula. Memang Hamzah jelas tengok muka makcik tu macam tu lah reaksinya. Dan makcik tu pun bagi tahulah juga dekat Hamzah dalam keadaan macam pelan-pelan lah. Dia cakap, macam ini Hamzah, rumah yang awak duduk tu ada pernah berlakunya kisah yang tak baik. Hamzah pun macam pelik, apa yang tak baik tu makcik? Makcik tu pun cakap, tak ada, dululah pernah ada seorang ni, dia berniaga dan dia ni ada amalkan ilmu pelaris. Jadi adalah benda-benda yang dia buat dekat dalam rumah tu. Tapi tak silap makcik, pernah ada ustaz yang datang kat rumah tu untuk bersihkan. Cuma entah kenapa bila awak duduk dekat rumah tu, ada bau busuk yang datang. Bau tu bau yang sama macam makcik tu bau dulu. Bila makcik tu bagi tahulah dekat Hamzah, Hamzah macam tergamam betul lah. Dia macam, yelah, sebab makcik tu cerita macam tu, lagilah tambah takut Hamzah. Dipendek kan, Hamzah pun, yelah, terima kasih lah kat makcik tu, sebab yelah makcik tu bagi tahu informasi macam tu. Dia pun pergilah masuk rumah. Tapi waktu tu dia duduk dalam keadaan yang macam berhati-hati jugalah guys. Tak tenang dia kata. Pada malam tu juga, malam yang sama, Hamzah bagi tahu dia nekat dia nak baca Yasin dekat dalam bilik. Dia nak baca sekuat hati, sebab dia risau sangat, takut sangat. Sebelum nak habis ke ayat yang terakhir, bilik nombor 3 tu pintunya dihempas dengan kuat. Kedung. Lepas tu Hamzah ngintai daripada bawah pintu bilik dia ni, kan ada lubang kan. Dia ngintai, dia tengok dalam bilik nombor 3 tu lampu berkelip-kelip, macam ada orang off on. Memang terkejut dia masa tu. Hamzah tak peduli, dia baca je sampai habis kuat-kuat, walaupun masa tu dah lintang pukang lah jiwa dia guys. Dan pada masa yang sama dia baca tu, ada naik satu bau kuat, bau terbakar. Lepas dia Hamzah selesai baca Yasin tu, dia buka pintu bilik pelan-pelan. Dia nak tengok kan apa jadi kat luar tu kan. Waktu dia buka je pintu bilik tu, dia pun keluar daripada bilik dia. Dia terkejut sebab dekat lantai, dekat depan pintu bilik ni, macam ada satu ruang kecil, hall kecil lah, ada bungkusan yang dia buang tu. Sedangkan dia dah buang dah, boleh ada, tapi dah dalam keadaan terbuka. Hamzah tak pegang, dia cuma jenguk macam ni je. Dia nampak kat situ ada rambut, ada kuku, ada kertas, tapi ada tulisan-tulisan macam
Dusan Jawi kot. Tapi entahlah nak kata Dusan Jawi, macam bukan. Hamzah tak buang masa guys. Dia terus capai handphone dia, kunci kereta dia, dia keluar daripada rumah tu, masuk dalam kereta, dia pergilah mana-mana. Entah dia kata masa tu dia tidur dalam kereta. Memang dia tak sanggup lah nak tidur malam tu kat rumah tu. Keesokan paginya, dia datanglah ke rumah tu. Masa ni dia kata dia dah memang nekat lah. Tak penting dah deposit tu. Dia nak kemaskan barang-barang dia, dia nak kosongkan rumah tu. Waktu dia dah sampai ke rumah tu, nak masuk rumah, Makcik Siti tu nampak lagi dia. Dia panggil lah Hamzah ni juga lagi, sebab dia nampak Hamzah ni dalam keadaan tak terus kan, macam rushing apa semua. Dan dia tanyalah, Hamzah, awak kenapa? Okey ke? Saat makcik tengok awak macam ada yang tak kena. Hamzah pun beritahu, saya nak keluar dan makcik daripada rumah ni, nak kosongkan rumah ni, tak tahan saya. Malam tadi saya baca Yasin, ada cerita lah gini. Makcik tu pun macam menggalakkan jugalah kan, sebab Hamzah tu duduk seorang guys kat rumah tu kan, apa-apa jadi susah. Dan kebetulan makcik tu ada air Yasin juga kat dalam rumah. Dia ambil satu botol air Yasin, dia bagi dekat Hamzah ni untuk minum, macam pulihkan semangat lah. Sebab dia macam tu takut Hamzah ni nanti demam ke apa ke. Hamzah pun ambil air tu, dia pun terus pergi kat dalam rumah tu. Waktu dia masuk memang dia berhati-hati, tapi rumah tu dia tengok dalam keadaan tenang, tak adalah apa-apa yang berkabut ke bersepah. Memang masa tu terus lah dia naik bilik guys, dia kemas, dia mandi, dia simpan semua barang dia terus keluar simpan barang dalam kereta. Dan Hamzah juga dapat info daripada Makcik Siti tu, rumah tu memang pernah ada orang duduk yang macam aku bagi tahu tadi, dia amalkan ilmu yang tak baik, dan dia juga ada buat pemujaan dekat dalam rumah tu, rasanya dekat bilik nombor 3 tu. Sebab itulah rumah tu ada gangguan yang macam tu punya kuat guys. Akhir sekali waktu dia dah kosongkan rumah tu, dah kemas, sebelum dia nak keluar daripada rumah tu, dia letak kunci kat atas meja yang ada kat ruang tamu. Dan sebelum dia nak tutup pintu utama rumah tu, dia cakap, Assalamualaikum, aku keluar dulu dan aku tak akan ganggu kau lagi. Lepas dia cakap macam tu guys, dengar bunyi orang ketawa dekat atas. Sebab rumah tu 2 tingkat, bilik-bilik tu dekat atas. So dengar bunyi ketawa tu dekat atas, rasanya dekat bilik nombor 3 tu juga kot. Dengar suara lelaki yang garau ketawa guys. Masa tu Hamzah bagi tahu, dia terus tutup pintu, terus masuk dalam kereta, terus beredar daripada kawasan rumah tu. Dia dah tak kisah dah pasal deposit, yang penting keselamatan diri dia. So guys, itulah perkongsian kisah seram yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni. Untuk korang yang tengah tengok ni, kalau korang nak sharingkan apa-apa pun dapat korang boleh drop komen korang dekat ruang komen di bawah. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton. Guys, kalau korang ada kisah-kisah seram, misteri ke, mistik ke, yang korang pernah lalui, yang korang nak kongsikan, korang boleh DM dia Faiz cerita untuk dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi stay tune untuk menonton. Aku minta maaf jika ada salah silap, mungkin ada dengar bunyi bising-bising ke yang aku tak perasan. Aku akan perbaikilah kelemahan tu dari semasa ke semasa. Dan guys, jangan lupa untuk subscribe Faiz Cerita, subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification, button loceng tu. So guys, itu sahaja untuk dalam video kali ni. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune, support Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys. Meremang sampai pagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.